Ya, kita panaskan suara kita dengan selawat tafrijiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به الأوقاد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita baca doa sikit. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshu alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah, syukur kehadirat ilahi. Kita dapat bertemu lagi dalam kelas Taranum kita. Yang ke berapa ni Akil? Kalau Akil Taranum ke berapa ni Akil? Taranum berapa dah? Ada miss satu lagu kan? Ya. Kalau ikut Akil, Taranum yang ke-6 lah ini. Akil apa yang tak belajar? Ros Ya. Ros. Kalau Mawad, dia Taranum Jiharka. Tak apa. Itu nanti mungkin kita boleh bincang balik macam mana kalau Akil dengan Mawad orangnya jenis Sabah. Bolehlah tunggu giliran bulan ada bulan-bulan Taranum yang mana terlepas tu nak join time bulan tu baru nak join. Pun boleh juga, tapi lama lah. Kalau mungkin nak cepat, kita boleh try setting masa ikut Antung punya masa. Kalau free, tengok dengan Ustaz punya masa macam mana. Baik. Alright. Okay, kalau nak buka kamera, buka lah. Ke malu? Dengan Ustaz malu ke? Tak. Alright. Dia bagi ceria sikit. Mawar kalau nak buka, ikutlah. Okay, baik. Kita dah masuk. Sebelum tu Ustaz ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, Ma'azahir dan Batin lah. Dah sebulan puasa kita cuti Taranum. Biasa kalau kelas lain dia buat juga Taranum, kelas Taranum bulan puasa. Tapi Ustaz stop dulu. Kita sambung Raya. Akhir Raya, duit Raya berapa lah? Sikit je. Sikit je? Berapa sikit je tu? 1,000 ke 2,000? 170 lah. 170. Okey lah tu. Ada orang dia tak dapat langsung kan. 170 kira okey lah. Lepas tu habis dah? Yelah. Habis dah? Habis lah. Habis dah? Ada. Laju. Tak ada simpan sikit ke kat bank ke? Ada kat tabung sikit. Tabung apa? Tabung haji? Tabung rumah. Tabung bilik. Tabung sendirilah. Oh, beli tabung yang macam bekas tu? Ya. Okey, baik. Mantap. Okay, nice. Okey, tamu masa kita terus masuk Taranum kita. Apa Kil Taranum bulan ni? Taranum Sikah. Sikah. Sebut dia Sikah. Sikoh tu dia lain. Kalau Sikoh apa Mawad? Dia bahasa ni, orang-orang hadis. Akak Mawad kita dia belajarlah hadis tu. Sikoh. Sikoh ni maksudnya apa lah, Ustaz pun lupa dah. Sikoh ni maksudnya dia jujur. Bukan jujur, apa dah, lupa dah. Dah lama tak belajar hadis lah. Okay, baik. Sebelum kita nak go through pada Taranum Sikah, okay, kita kena tahu dulu apa ciri-ciri Taranum tersebut. Baru kita mudah nak bawa Taranum tu. Okay, apa Taranum Sikah ni? Taranum Sikah ni, dia punya sifat dia,
ada gerak lambat sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia punya pergerakan tu lambat. Kemudian dia ada kelembutan yang menusuk kalbu. Itu nanti kalau kita dah sampai jawab-jawab, insya-Allah nanti kat situ kita akan perasan lah. Yang ketiga kita ada dia punya sifat. Taranum sikah ni nak tahu sifat dia, ciri-ciri dia adalah berbentuk kerintihan. Dia rintih. Bunyi dia macam merintih. Merintih macam nak minta tolong. Merintih orang kata nak minta ampun. Itu sesuai. Kesedihan. Kalau nahawan apa? Akil, dia punya bunyi. Tema dia. Tema dia ketika Itu Hijaz, ketegasan. Kalau nahawan dia kesedihan. Kesedihan. Mawad ada yang kata nahawan ni boleh jadi juga apa tu? Allahumma salli alaihi wasallam. Bukan kesedihan, dia ketenangan pun boleh juga. Nahawan dia punya tema. Dan taranum sikah ni dia sesuai untuk ayat-ayat yang memohon, merayu, merintih. Kalau nak contoh ayat untuk merayu ni boleh tengok dekat surah Yusuf ayat 33. Ayat dia berbunyi qala ya bunayya la tusyrik billah. Bukan. Lupa dah Ustaz. Quran jap Ustaz buka jap. Dekat Akil punya laptop nampak kan Ustaz punya ni? Quran. Nampak. Alright. Cun. Ayat yang ke berapa Alamak dia tak lihat ni. Ayat yang ke-33. Ya ni. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Yusuf merayu kehadrat Allah, berkata wahai Tuhanku, aku lebih suka penjara daripada perempuan. Ni ada kisah dia lah, dia dengan Zulaikha. Yang mana Zulaikha nak goda dia. Nabi Yusuf minta pada Allah, dia nak rela di penjara daripada duduk dekat rumah Zulaikha tu. Zulaikha kalau tak silap Ustaz. Itu ayat-ayat yang merintih ni sesuai kita bawa taranum sikah. Okey, nampak? Okey, kita dah tahu dah taranum sikah. Macam mana bunyi dia, sifat dia, apa dia? Sifat dia Akil? merintih, Merintih dan merayu. Pandai. Alright. Okay. Sama masa kita go through pada taranum sikah. Allah. Dia taranum sikah ni mudah je nak bawa sebenarnya. Cuma tak banyak orang apply dalam kehidupan seharian. Kehidupan seharian lah. Dalam orang kata nak jadi imam ke, baca luar ke, dia tak berapa glamour sangat taranum ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Na 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 na. Tu air lagu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk permulaan ni cuba try panjangkan sikit je Allah dengan Rahmah. Bagi nampak dia punya lagu tu. Dekat permulaan tu kena tekan Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya pergerakan naik turun tu kena orang kata ambil caknah benda tu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, yang hujung tu bagi dia tutup, bagi dia turun. Okay, kita try daripada auzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, yang Ustaz ajar ni dia alunan tu dia agak lambat sikit tempo dia. Sebab kita belajar. Kalau nak laju dalam solat,
Kena baca cepat sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tu solat. Solat dia kena tegas. Kalau tak nanti makmum tidur. Tidur kat belakang. Okey, pemuka 1. Ambil daripada bawah, daripada ton suara bawah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Turun, naik. Yang hujung tu. Turun, naik. Turun dulu. Kemudian kita go pada naik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia menurun. Alamin. Alamin. Ayuh. Okay, kita try daripada awal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay, kita try buat full lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sikar dia macam tu. Sikar dia macam merayu. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Macam tu. Dia punya alunan dia. Dapat air lagu dia, nak bawa mana-mana surah, insyaAllah boleh dapat. Okay. Daripada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Ayuh. Okay, boleh Ustaz nak cuba dengar Akil baca pemuka 1. Tak apa Akil, tembak je Akil. Boleh. Betul tak betul tu belakang cerita. Yang penting cuba. Tapi jangan malu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah. Ayuh. Cantik. Nice. Ada dengar audio ke sebelum ni? Dah dengar Taranum Sikar? Ada. Dengar yang mana? Dekat YouTube? Ya. Siapa yang baca yang kat YouTube tu? Yang tak tahu. Random lah. Random. Oh, dah ulang kaji ni maksudnya Akil? Ya. Mantap lah Akil. Okay, tahniah Akil. Sedap bacaan. Air lagu tu ada. Cuma kita nak tune sikit je. Tapi air lagu tu dah ada. Bagus. Tahniah bagus. Okay, saudari Mawat nak cuba try? Ke busy? Boleh, tapi takut termasuk lagu lain lah. Sebab dia... Tak apa. Kat sini kita belajar. Okay. Cuba try je. Nak saya baca dulu ke macam mana? Boleh lah. Ambil dari bawah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Itu. Tu cantik tu. Ada lah tu. Mana lari jauh. Okey tu. Masih lari dalam Taranum Sikar. Okey, macam tu. Cuma nanti nak kena adjust sikit dekat lila ni je lah. Dia macam tolak sikit. Alhamdulillah lillahi rabb lillah. Dia macam ombak sikit. Yang tu je lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay, cantik. Pemuka 1 korang. Okay, pemuka 2 pula. Okay, ready?
Boleh? Kan nak ulang balik daripada bismillah? Boleh kita try. Kita masuk terus muka 2. Okey, muka 2 kita kena ambil tone suara atas sikit. Ar-Rahmanir-Rahim. Untuk permulaan data ni bagi flat je. Tolak mim tu lembut je. Ar-Rahmanir-Rahim. Ambil nada daripada alami tadi. Alamin. Ambil tone suara tu. Ar-Rahmanir-Rahim. Easy je. Pemuka 2 ni easy je. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau nak advance sikit, Rahim tu kita boleh buat dia macam budak sikit. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahim. Tu kalau advance. Tapi kalau tak boleh, try buat flat dulu. Ar-Rahmanir-Rahim. Okay, nak cuba okay? Try. Sini Ustaz ulang 3 kali dah okey dah ni. Ar-Rahmanir-Rahim. Aywa, cantik. Mawad. Oh, bila. Okey, tak apa. Okey, cantik pemuka 2 tu. Okey, kita pergi pada penutup pula. Penutup macam boleh nak cuba try Mawad? Ke nak Boleh gerak dah dah? sebab azan. Okey, baik-baik. Alright. Azan dah. Oh, sana dah azan Sini belum lagi. Oh, tu. Okey, boleh teruskan ke? Ke nak tunggu azan dulu? Ataupun teruskan nanti kami baca balik Ar-Rahmanir-Rahim tu. Alright. Okey. Okey, alright. Penutup. Kita teruskan. Maliki yaumiddin. Tekan kan? Maliki yaumiddin. Macam tu je. Kalau tak boleh nak naikkan, yang ni hijau ni tak boleh nak buat. Terus turun pun tak apa kat sini. Pun memadai dah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Naik turun. Naik turun. Macam tu. Yang tadi turun, naik. Tu yang pemuka 1. Penutup, naik, turun. Tak boleh buat yang tu, terus turun pun tak apa. Takut nanti naik. Dia terpacak dekat awan dia. Stay kat awan dia, tak turun-turun. Bahaya tu. Berada di awan-awan. Bahaya. Maliki yaumiddin. Din. Terus turun pun tak apa. Okay, one more. Kita cuba try. Okay, 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Okay. Rasanya ni easy ni penutup ni. Tak apa, kita try ulang daripada muka 1 sampai penutup pula. Daripada bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Okay, Mawad cuba try pembuka 2 tadi.
Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Na 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 na. Allah, suara pun ya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Okey, dekat ma tu tolak sikit, lembut. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. Aywa, okey. Cantik tu. Ar-Rahmanir-Rahim. Kena lah tu. Kat ma tu ada kelembutan tu. Dia setiap taranum, dia ada kelembutan dia. Dengar Gazan tu? Tak. Tak dengar, okey, alright. Tak dengar. Okey, penutup. Penutup ni naik sikit. Maliki yaumiddin. Boleh, cuba try. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Okey, tak apa. Akhir cuba try. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Aywa. Middin. Middin. Okey, cantik. Nampak tersusun sikit. Alright, itu pembuka satu penutup. Kemudian soalan pula. Sekejap, Ustaz. Okey. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu lagu dia. Tekan kat perut. Pastikan perut keras. Ambil nafas. Pastikan perut kembang. Bukan dada yang kembang. Lepas tu, slow-slow embus nafas tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kontrol dia dekat perut, bukan dekat tekak. Iyyaka na'budu wa kat iya tu. Itu yang main peranan tu. Wa iya. Nampak lengkot tu? Dia macam ada bongo-bongo sikit. Wa iyyaka nasta'in. Okay, kita cuba try lagi. Iyyaka na'budu. Okay, dekat budu ni kena tolak dia sikit. Kita kena tekan dia. Budu. Ambil dari bawah. Iyyaka na'budu. Macam dia. Wa iyyaka nasta'in. Okay, kita cuba try. Nak buka mic pun dipersilakan. Lagi afdal. Okay, kita cuba try. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Macam tu je soalan dia. Kalau full. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kanasta'in ni macam biasa. Slow turun. Bila nak turun? Bila nak turun? Dekat ka ke na? Dekat na. Baru dia tak sumbang. Wa iyyaka
ka tu masih lagi dekat orang kata anak tangga iya tadi. Wa iyyaka nasta'in. Ha. Okey. Cuba try Akil. Iya. إياك نعبد وإياك نستعين. Aywa. Okey. Cantik. Yang hujung cantik. Kanasta'in. Itu cantik. Cuma dekat nak budu tu kena tekan lagi. Iyyaka na'budu. Tekan kat situ je. Cuba try. إياك نعبد. Cantik. Okey. Teruskan. إياك نعبد وإياك نستعين. Wa iya. Buka je mulut. Wa iya. وإياك Kanasta'in. نستعين. Cantik. Aywa. Okey, tanya Akil. Okey. Mawad, cuba try. Soalan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aywa, cantik. Cantik. Yang hujung tu. Cuma dekat ka tu ternaik ni. Ternaik awal ni. Iyyaka nak tu baru tekan. Cuba lagi sekali. Iyyaka na'budu. Salah tu. Iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan cantik tu. Dekat nak tu baru kita naikkan. Boleh je nak naik dekat ka, tapi dia kalau dalam proses kita belajar ni, kita try ikut yang ni dulu. Nanti kalau dah pro, nak advance, dipersilakan. Okey, jawab pula. Ini lagi kena pandang lagi suara. Kena naik sikit lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Nampak? Lagi mencabar. Ihdinas sirah. Ni kena tekan betul ni. Kena tekan habis. Siratal mustaqim. Nak pandang kena betul. Kalau kat sini turun dekat tol, dia akan jadi sumbang. Ihdinas siratal. Tol tu kena huruf ta tekan kan. Ihdinas siratal dekat mus baru kita turunkan dia. Mustaqim. Okey, nampak dia punya lagu tu. Okey, kita try buat full. 1 2 3. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, lagi sekali, one more. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, cuba try Akil. اهدنا الصراط المستقيم. Okey, aywa. Okey, cantik. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzi. Kat sini dia tekan juga.
Dia lebih kurang macam sirah tadi. Dengan iya. Sirah. 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 Talladhi. Na'an'am. Ta'alaihim. Ta'alaihim. Kat situ, dekat sini dia air lagu dia berubah sikit. Dekat ta'alaihim dia macam ada lembut lagi. Lunakkan suara. Siratal ladzina an'amta alaihim. Macam tu. Kat sini dia ada macam dua pecahan. Kalau Akil boleh perasan, dia dua pecahan. Allah. Jadi apa ni? Okey, pecahan dia. Ni pecahan kedua. Yang ni pecahan pertama. Ini pecahan pertama. 1, 2. Yang satu ni dia macam tegas. Kan bunyi ni macam nak tegas. Maksud yang kedua, dia tiba-tiba masuk macam nak merayu. Tu sikah. Siratal ladzi na'an'am ta'alaihim. Masuk dia dekat ta. Ta'alaihim. Okay, tak apa. Nak buka mic, buka je mic. Okay, cuba try, Akil. صراط الذين أنعمت عليهم تعاليهم dapat pun. Ta'alaihim. Okay, cuba full. صراط الذين أنعمت عليهم. Aywa Allah. Okay, dapat tu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Okay, penutup. Ghairil. Ghairil tekan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang hujung tu macam biasa. Naik, turun satu-satu. Lim. Tapi kena ikut tempo dia. Jangan terus turun mendadak. Turun slow-slow. 1, 2, 3, 4. Masuk. Masuk pula. Habis. Yang 4 tu kita mudahkan dia. Lengkokkan dia. Ta'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okay. Boleh cuba try, Akil. Ghairil المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey, cantik yang hujung tu. Nampak dia punya susunan tu. Bagus, bagus. Okey, cuma dekat magdu, Akil kena tahu. Perkataan magdu dia tak qalqalah. Tahu qalqalah? Huruf yang berlantun. Maksudnya kita re belakang tu. Tu lantunan. So huruf ra dia termasuk tak dalam qalqalah? Tak. Tak termasuk. Huruf qalqalah ada berapa? Ada 5. Okey, pandai apa dia? Qaf, Okey. Ba, Okey. Dal, Okey, betul. Lagi 2. Qaf, ba, dal, Ta.
Salah. Tak. Jim. Jim Jim. dah sebut. Jim kol-kolah ke? Ah, eh. Betul. Jim Coca-Cola. Betul. Jim Coca-Cola. Lagi satu. Ha, ni. Uh, Ni. Huruf apa tu? Ini. Dekat Gol. lepas To, to. to, to, To. to. Kotoba Jimdal. Nak senang ingat. Kotoba Jimdal. Kut. Apa ada punya formula dia? Kut. Ustaz lupa dah. Kotor baju. Kotor Ah, baju den. Ha. Kotor. Kotor baju den. Ingat macam tu. Kau lah. Kotor baju den. Itu kalau Melayu dia lah. lepas tu dia. So kalau ra ni dia tak kokola jangan mara. Jangan ada belakang dia. Ghairil mag sekadar bunyi je. Ghairil maghdubi alaihim. Okey, nampak? Okey, cuba try sekali Akil. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aywa Allah. Okey. Kita cuba try ambil daripada awal pula. Kita recap dulu. Ambil dulu daripada soalan sampai penutup. 1, 2, 3. Saya lupa. Iyyaka na'budu. Okey. 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, jawab. Ready? 1, 2, 3. Okey, tak nak hafal dulu. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Aywa. Okey, jawab. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta alaihim. Okey, penutup. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey. Okey, kita ambil daripada bismillah pula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muka 1. Alhamdulillah. Lupa. Ustaz masuk. Macam mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin. Turun naik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, muka 2. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Okey, soalan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey. Sadaqallahul azim. Okey, nak cuba nak try. Nak try daripada awal sampai ni. Ke dah?
Aku rasa okey lah ni. Dah okey dah ni. Dah okey dah ni. Alright lah, kalau itu. Ustaz pun tak nak paksa Akil. Kita santai-santai je. Okay, so memang rezeki Akil lah ni dapat seorang. Tadi akak Mawat tu dia sebab dia ada program. So dia dapat join kejap je lah. Tu yang tadi dia tak ada ni, dia hilang. So kalau mungkin Akil, kawan-kawan lain ada yang minat belajar Taranum juga? Tak tanya pula. Tak tanya. Nanti try tanya. Mana tahu dia orang minat kan. So Akil tak adalah bosan kan. Seorang-seorang kat dalam kelas. Kan MC Plus pun dia best sebab ramai kan. Lepas tu boleh check kan. Check dekat Plushion panggil Plushion panggil Plushion ke panggil teacher? Panggil cikgu. 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 Cikgu kan. So kalau ramai mungkin best sikit lah kan. Tak adalah bosan. Okay, jadi itulah Taranum Sika yang kita belajar. Jadi harapnya Akil